Okey, hari ni saya turun PD. Tu Horizon. Saya tengok Horizon. So kita nak pergi mana? Kita nak pergi terlajak lah. Dah terlajak. Kita nak pergi tu ada signboard. Kita nak pergi belakang Ehsan ni. Tu Hotel Ehsan. So kita nak pergi belakang dia. Sekejap, kita tunjuk buat jalan. Okay, sini. Belah sana pun boleh juga masuk, tapi kat sini lah. Okay, hari ni kita mancing kat mana? Hari ni kita mancing kat belakang Ehsan Sea View Hotel. Ni Ehsan. Ni Hotel Ehsan. Sebelah kiri ni Hotel Ehsan. Kita mancing kat sini. Okay, ada mancing 2-3 orang. So kita parking. Kita parking lah mana-mana yang kita nak parking. Dia mancing 2-3 orang. So kita boleh pancing. Tu ada madi. Okay, dah start set up. Ni belakang Ehsan Sea View. Okay, ada 2 orang pemancing lagi. Tu ada 2 orang pemancing. Ini ada 2 orang pemancing. Abang yang tengah set up rambut untuk drone. Pakai 3 mata kail. Okay, kita pasang dekat drone. Dia nak hantar maybe 200 meter. Kau pakai speed apa tu? Pakai speed apa tu? Speed apa? Ha? Apa? Yang letak ketat-ketat ni. Nanti nak sembat, aku dia terlekat. Okey. Sudah. Bye-bye. Naik dulu. Tidak. Kanan lagi. Kiri ya. Okey, dia hantar drone. Tengok situ berapa ratus meter. 150. Dah, Baba. Dah. Okey, sekarang air dah naik penuh. Pukul 5 suku. Saya masih lagi mancing. Tadi adik ni hantar pakai drone 180 meter. Yang belah kanan ni hantar 200 meter putus. Pada kat depan ni ada karang kan. Okey. Tapi hasil hari ni tak ada hasil lah. Kita orang masih lagi kumpau. Apa pun tak boleh buat. So kita orang teruskan mancing. Tengok kok ada rezeki lagi. Okey, percubaan kedua. Pakai drone. Tengah set up. Okey. Okey. Dah set up. Ini kau pakai batu laut. Aku ingat ikan tanah makan. Tengok lah. Ada tukang rekod pun. Jaga-jaga.
Yang paling mahal tu. Batu karang tu. Pakai batu karang ni. Wush. Okay, dah. Nak kepala boy. Kalau tempat lari tu. Kiri boy. Ha? Kiri. Ngam. Ngam boy, ngam. 200 kan? Dah. Okay, drone dah patah balik. Tadi drone DJI ada GPS, so dia patah balik lah. Okay, tu drone patah balik. Nampak? Orang nampak tak? Tu. Waktu pun dah setengah 7 malam. Tengok sunset. Okay, abang ni pun dah balik lah. So korang semua kumpau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 joran kumpau. So itu saja video saya untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share video ni kawan. Dan sekali lagi tolong subscribe guys. Bye.